harga ramah yang orang mampu, dia still bagi 6 mic call yang sangat clear. Daripada korang beli harga RM30, RM40, lebih baik korang top up korang punya money tu untuk korang ambil Asus Bowie ni. Sebab dia lebih memfokuskan kepada kualiti premium dan dia ada display AMOLED. Setengah orang dia nak vocal tu baik dan setengah orang tu nak kualiti yang premium. Material bahan yang dia guna pakai adalah bahan yang berkualiti. Material dia tu lebih tebal. Dan yang ni kalau korang jatuh banyak kali pun actually dia boleh tahan hentakan lah. Asus ni dia punya touch sensor ni lebih respon bateri yang tahan lama. Degupan bis yang sangat punch lah. Susah. Tapi apa yang aku share bagi pendapat aku, memang aku recommended untuk, sebab aku dah pakai, aku boleh compare dengan brand-brand lain. Tapi cuma dekat TikTok aku tak boleh nak compare sebab nanti aku akan kena block. Alright, untuk Asus Bowie ni aku cuba letak kabel kuning sebab datang dengan kualiti